Saudara dan saudari, pilihan raya negeri Sabah jelas membuktikan bahawa kerajaan Madani bukan sahaja gagal, malah tidak stabil. Mengapa saya berkata begitu? Jika rakyat lihat di peringkat persekutuan, warisan GRS, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional adalah parti-parti yang membentuk gabungan kerajaan. Namun, apabila tibanya pilihan raya di Sabah, mereka bertembung sesama sendiri, bertanding antara rakan gabungan dan saling menyerang dan membuka pekung masing-masing. Saudara, ini menunjukkan bahawa tiada kesepaduan, tiada keikhlasan dan tiada hala tuju bersama dalam kerajaan yang kononnya lah membawa semangat Madani ini. Lebih menghairankan, parti-parti ini masih mengaku menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kononnya atas nama kestabilan. Jika siasatan rasuah di Sabah tidak dijalankan dengan telus, jika pembangunan Sabah masih mundur dan rakyat ini terus diabaikan, mereka menyalahkan kerajaan dan dalam masa yang sama mereka juga menikmati manfaat kuasa dengan menyokong kerajaan. Di manakah prinsip mereka? Di manakah maruah mereka di hadapan rakyat Sabah? Maka saudara, tidak logik untuk mereka meminta rakyat memberi peluang sekali lagi kepada parti-parti yang telah gagal menunaikan janji dan saling menikam sesama sendiri. Saudara dan saudari, inilah bukti yang paling jelas Anwar Ibrahim telah gagal menyatukan parti-parti dalam gabungan kerajaannya sendiri. Jika beliau gagal memimpin rakan-rakan sekutu yang berada di bawah satu bumbung, bagaimana mungkin Anwar Ibrahim ni boleh meyakinkan rakyat yang kerajaan Madani hari ini benar-benar stabil dan mendapat sokongan majoriti? Hakikatnya, rakyat boleh nampak yang kerajaan Madani ini sedang retak daripada dalam. Dan rakyat Sabah pun saya rasa dah mula sedar bahawa kestabilan yang dijanjikan hanyalah sandiwara berpolitik semata-mata. Ataupun sekiranya salah satu menang dalam pilihan raya, mereka akan membentuk kerajaan secara bersama. Dan disebabkan mereka telah pun bersama dalam kerajaan persekutuan. So, apakah respon rakyat Sabah?